Sebelum Allah alam, Allah buat apa? Sebelum Allah menjadikan alam, Allah tu macam mana? Pernah dengar soalan? Tak pernah Ada orang tanya macam tu. Kita nak jawab macam mana? Tanya sebelum Allah menjadikan alam, Allah sebelum alam ni ada. Jadi bila alam ni tak ada, alam belum ada, Tuhan tak ada kuasa lah. Sebab ta'aluk kudrah dia kan pada alam, pada makhluk ni kan. Alam dah sebenarnya benda Allah, nampak sifat dia tu. Habis kalau sebelum dia buat alam, kena soalan macam tu jam kepala. Jadi jawapannya, soalan dia tanya tu pun dah tak kena. Bila mana dia kata sebelum Allah buat alam, sebelum tu masa lah.